Tahukah anda bahawa pada usia 23 tahun, Aisar Khalid telah membeli sebuah Nissan Skyline GT-R, kereta sport ikonik bernilai hampir RM800,000. Bukan itu sahaja, dia juga memiliki seutas jam tangan Rolex Daytona Rainbow yang harganya mencecah jutaan ringgit. Apa yang membuatkan gaya hidup mewah ini menjadi perhatian adalah kombinasi unik antara prestige dan cerita kejayaan anak muda. Di sini, admin ingin merungkaikan 5 benda paling mahal Aisar Khalid yang ramai tak tahu. Nombor 5. Rolex Daytona Rainbow. Menerusi di Instagram Aisar Khalid, dia telah memuat naik satu video memakai jam tangan Rolex dengan gaya yang sangat elegan sehingga memukau para penonton. Jam tangan tersebut adalah Rolex Daytona Rainbow Yellow Gold Multicolored Sapphire Set Chronograph with Bracelet. Menerusi laman web Chrono24, harga bagi jam tangan Rolex Daytona Rainbow Yellow Gold Multicolored Sapphire Set Chronograph with Bracelet sekitar $632,557 Amerika Syarikat, bersamaan dengan kira-kira RM2,833,113 Malaysia. Rolex Daytona Rainbow dalam emas kuning adalah jam tangan mewah yang memukau dengan ciri-ciri uniknya, dihiasi dengan bezel bertatahkan 36 batu nilam, pelbagai warna yang disusun dalam gradien seperti pelangi. Ia menonjol sebagai karya seni yang memikat. Penanda jamnya diperbuat daripada batu nilam yang sepadan dengan warna bezel, menambah keunikan dan daya tarikan. Jam ini dilengkapi dengan fungsi kronograf yang tepat. Ia menggabungkan keanggunan dan prestasi tinggi. Ramai penggemar jam tangan menghargai Daytona Rainbow bukan sahaja kerana reka bentuknya yang luar biasa, tetapi juga kerana kelangkaannya menjadikannya simbol status dan kemewahan. Nombor 4. Nissan Skyline GT-R. Menurut video di Instagram Aisar Khalid, dia telah berkongsi video membeli sebuah kereta GT-R pada usia muda, iaitu ketika dia berusia 23 tahun. Kereta tersebut adalah Nissan Skyline GT-R. Nissan Skyline GT-R sering digelar Godzilla, ialah kereta sport ikonik dari Jepun yang terkenal dengan prestasi luar biasa dan teknologi canggih. Diperkenalkan pada akhir 1960-an, model ini mencapai kemasyhuran global dengan generasi R32, R33 dan R34 yang mendominasi perlumbaan dan budaya automotif. Ciri unik Skyline GT-R termasuk enjin RB26DA 2.6 liter twin turbocharged yang mampu menghasilkan kuasa tinggi serta sistem pacuan semua roda ATESA ETS yang memberikan cengkaman dan pengendalian optimum. Reka bentuknya yang agresif dengan lampu belakang bulat berkembar menjadi tanda pengenalan tersendiri. Peminat menghargai Skyline GT-R kerana kebolehannya yang luar biasa di litar dan jalan raya, potensi pengubah suaian yang luas serta statusnya sebagai simbol budaya pop, terutamanya melalui penampilannya dalam filem dan permainan video. Menurut video di Instagram Aisar, harga bagi Nissan Skyline GT-R yang dibelinya ketika itu adalah sekitar $178,611 Amerika Syarikat, bersamaan dengan kira-kira RM800,000 Malaysia. Namun, harga boleh berbeza bergantung pada tahun pembuatan, keadaan kereta dan spesifikasi tambahan. Nombor 3. Rolex Man Submariner. Menerusi video TikTok Aisar Khalid, dia telah memuat naik satu video membeli jam jenama Rolex yang terlihat sangat berprestige dan berkualiti tinggi. Jam tersebut adalah Rolex Man Submariner. Rolex Submariner ialah jam tangan ikonik yang direka khas untuk penyelam, diperkenalkan pada tahun 1953. Dikenali dengan ketahanan air sehingga 300 meter, bezel berputar sehala untuk mengukur masa selaman dan rekaan yang elegan. Submariner menjadi simbol status dan keanggunan. Ramai menghargai ketepatan, kualiti pembuatan dan sejarahnya yang kaya, termasuk penggunaannya dalam filem James Bond. Menerusi di video TikTok milik Aisar, harga jam tersebut adalah sekitar $33,043 Amerika Syarikat, bersamaan dengan kira-kira RM148,000 Malaysia ketika itu. Nombor 2. Dior X Air Jordan 1 High Wolf Grey.
Menurut video di TikTok Aisar Khalid, dia telah memuat naik satu video membeli kasut jenama Dior yang terlihat sangat rare dan berprestij. Kasut tersebut adalah Dior X Jordan 1 High Wolf Grey. Dior X Jordan 1 High Wolf Grey merupakan hasil kolaborasi bersejarah antara jenama mewah Dior dan Jordan Brand, menampilkan gabungan reka bentuk ikonik Air Jordan 1 dengan sentuhan mewah Dior. Kasut ini diperbuat daripada kulit premium berwarna putih dan kelabu dengan logo swoosh dihiasi corak monogram Dior yang elegan. Dihasilkan di Itali dengan bahan berkualiti tinggi. Setiap pasang adalah terhad kepada 8,500 unit yang dinomborkan secara individu, menambah nilai eksklusifnya. Tapak luar yang lutsina dengan jenama bersama, lidah berjenama Dior dan logo Wings melengkapkan reka bentuk mewah ini. Menerusi video di TikTok Aisar, harga kasut ini adalah sekitar $9,791 Amerika Syarikat bersamaan dengan kira-kira RM44,000 Malaysia. Nombor 1, Mercedes-Benz CLA 45 2014. Menerusi gambar di Instagram Aisar Khalid, dia telah memuat naik satu gambar membeli sebuah kereta Mercedes pertama miliknya pada usia muda. Kereta tersebut adalah Mercedes-Benz CLA 45. Mercedes-Benz CLA 45 ialah sedan berprestasi tinggi yang menonjol dengan enjin 2 liter turbocharged 4 silinder menghasilkan 355 kuasa kuda dan torque 450 Nm. Dilengkapi dengan sistem pacuan semua roda 4 matis dan transmisi automatik 7 kelajuan, ia mampu memecut dari 0 hingga 100 km sejam dalam sekitar 4.5 saat. Reka bentuknya yang anggun dan aerodinamik digabungkan dengan prestasi luar biasa menjadikannya pilihan popular di kalangan peminat kereta yang mencari keseimbangan antara gaya dan kuasa. Menerusi laman web Kalis, harga bagi kereta ini adalah sekitar RM527,888 Malaysia. Namun, harga boleh berbeza bergantung pada tahun pembuatan, keadaan kereta dan spesifikasi tambahan. Daripada koleksi kereta mewah, jam tangan bernilai jutaan ringgit hingga kasut edisi terhad, Aisar Khalid membuktikan bahawa usaha keras dan keberanian untuk bermimpi besar mampu membawa kejayaan luar biasa. Walau bagaimanapun, di sebalik simbol kemewahan ini, kita belajar bahawa kejayaan bukan hanya tentang harta, tetapi bagaimana kita menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi mereka. Jom komen, jika anda diberikan peluang memiliki salah satu item mewah ini, mana satukah pilihan yang anda ingin miliki, sama ada kereta, jam tangan atau kasut, dan kenapa? Komen pendapat anda di bawah.